tapi kalau boleh lah bagi saya sedikit masa untuk berkongsi cerita. Wow Animation kita temukan tahun 2013. Ejen Ali mula ke TV hujung 2015, awal 2016 macam tu lah. Masa saya ingat lagi masa awal-awal Ejen Ali keluar di TV3, lepas tu kita mula dapat tengok viewership makin naik kan. Maksudnya nampaklah reception untuk Ejen Ali ni bagus. So kita orang dah mula rasa best, rasa semangat, rasa enjoy buat animasi dan tahu Ejen Ali ni insya-Allah akan boleh pergi jauh. So dalam kita orang bekerja buat Ejen Ali, masa di studio tu ada juga masa-masa yang kita orang bersembang. Selain Ejen Ali ni kan, dekat Wow Animation, selain Ejen Ali kita nak buat apa lagi? Kan, dia jadi persoalan, adakah kita akan buat satu IP, akan buat banyak IP lagi? So pada asalnya kita mulakan Wow Animation, dalam kepala saya kita memang nak buat satu platform untuk banyak orang boleh berkarya. So pada saya tak akan mati Wow Animation dengan bila Ejen Ali habis. Kita nak buat juga cerita-cerita yang lain. So bila tanya cerita apa lagi yang nak dibuat, banyaklah yang kita orang sembangkan. Tapi antara dalam saya punya wishlist yang saya share dengan director-director lain, saya kata salah satu yang saya nak buat is Islamic content. Sebab kalau tengok Wow Animation, salah satu masuk Wow tu selain layang-layang dan selain reaksi Wow adalah huruf Wow dalam bahasa Arab yang melambangkan kita orang punya founder ni semua Melayu Islam. Dan pada kita orang buat animasi ni, dia bukan saja untuk mencari keuntungan dan perjuangan di dunia tapi juga di akhirat. So Islamic content tu memang satu yang kita orang dah lama dream, berimpian nak buat. Dan salah satu yang saya cakap nak buat juga konten yang Nusantara. Maksudnya ada kita orang punya style lah, mungkin tak tahu kok boleh jadi macam Lord of the Rings ke apa kan. So itu antara impian-impian awal. Kalau saya fast forward lah, masa kita tengah buat Ejen Ali movie, mungkin siri 3 dan movie 2 lah masa tengah tulis-tulis. So saya, bila saya buat cerita, saya sembang dengan Syafiq kan. So kita orang ada list IP-IP yang kita orang plan tak nak develop, nak buat apa semua. So masa kita tengah menulis ni, ada masa yang kita orang mengeluh jugalah, ya Allah susahnya buat cerita kan, nak bagi orang rasa best. Dan untuk setiap projek yang kita nak buat ni, kita orang terbayang berapa lama kita orang masa diperlukan kalau nak buat setiap satu ni. Tu Syafiq cakap dengan saya, apa kata kita start look around kalau dah ada cerita yang memang dah best pun sebenarnya. Lepas tu kita look untuk jadikan adaptasi. Kan, sebelum ni kita orang tak adalah macam tercari-cari. Tapi bila kita tengok dalam market, adalah kita orang nampak, even dekat Hollywood nampak produk-produk yang bila dijadikan, contoh macam animation kan, DreamWorks How to Train Your Dragon, Wild Robot, kan semua tu adaptasi dari buku. Jadi kita fikir actually mungkin high time lah kita selain daripada buat cerita sendiri, kita cari adaptasi yang menarik lah. So masa dalam perbualan tu saya teringat pernah dulu masa MCO dulu pernah viral kejap Nirnama ni kan. Tapi dia macam masa tu bila notice tu dia macam stick a pin in it, faham tak? Dia macam kita, okay we'll get back to that. So masa tu tengah sibuk dengan kerja sendiri apa semua. So bila dah keluar momen nak mencari ni, saya macam why not try lah bacakan Nirnama. So I order buku tu sampai bilik-bilik sikit. Tapi sebab busy dengan production, so I tak adalah macam terus menyelam karya Nirnama ni. Until bila movie 2 siap. Bila movie 2 siap tu, saya sebagai pengarah, saya punya tugas ni banyak akan kena travel untuk pergi promote movie di Malaysia, di Indonesia kan. Jadi masa yang banyak digunakan masa travel ni kan, kena tunggu kapal terbang lah, tunggu orang ambil lah, jalan dalam jam ke semua. So saya tak suka buang masa, saya suka membaca. So saya bawa lah nama tu. Dan nak dijadikan cerita, saya sangat, orang kata apa, terjerumus ke dalam cerita ni nama ni. Dah lama lah, to be honest, dah lama saya tak baca satu buku yang menyentuh perasaan saya sampai begitu sekali. Kenapa? Bila saya baca Nirnama kan, saya rasa dia cara Tuan Hilal bercerita dua benda kan yang kalau saya baca apa Tuan Hilal cakap pasal Nirnama ni untuk mengetengahkan ajaran Islam dengan identiti Nusantara. Tapi yang paling tersentuh saya tu cara kita mengajar Islam, cara kita memasukkan Islam dalam penceritaan.
Saya rasa ni nama ni lain daripada yang lain sebab selama lah saya tengok Islamic content yang dibuat, dia tak pernah sampai level yang saya rasa cukup matang atau cukup dahsyat lah untuk kita. Sebab dah tak naklah spoiler kan. Korang berapa ramai yang dah baca ni nama? Boleh tengok tangan tak? Yang tak angkat tangan ni apa korang buat kat sini? so dalam ni nama ni kan, saya tak nak spoiler lah, tapi ada scene-scene hujah yang diketengahkan bila berbincang pasal agama, pasal purpose kita dekat dunia ni, pasal ibadah kita, apa yang ibadah, apa yang bukan, apa yang penting, apa yang tak kan. Semua benda tu dia bukan macam kalau kita tengok kan, biasa kalau orang nak mengajar agama, benda yang kita dengar tu most of the time lah, 80% of the time kita dah tahu, tapi dia sekadar nak mengingatkan. Tapi dalam ni nama ni, I think dia sampai ke peratusan yang ke-90, yang ke-100, yang di mana saya sebagai seorang Muslim lah, mungkin lah bukan warak kan, walaupun orang kata pun dah dapat anugerah Mauludi Rasul cewa. Bukanlah seorang yang warak atau alim, tapi saya sebagai seorang Muslim yang biasa, bila saya baca buku ni nama ni, dia macam orang kata apa, menyentuh saya nak jadi seorang Muslim yang lebih baik. Faham tak? Macam bila korang baca buku self-help kadang-kadang kan, dia macam korang belajar macam mana nak jadi lagi efficient, macam mana nak lagi find purpose dalam bekerja. Saya baca buku ni nama ni, habis baca tu saya rasa aku nak jadi seorang Muslim yang lebih baik. Aku rasa ni nama ni cool, aku nak jadi macam ni nama kan. So bila kita tengok ni nama dengan watak-watak, dengan kawan dia tu semua, saya rasa sayang sangat kalau orang takut nak angkat baca ni nama ni sebab dia tebal. Jadi sebab itulah bila saya habis baca tu, terus saya message Tuan Hilal dekat Twitter. Saya kata saya suka cerita ni. Bila saya baca, saya boleh terbayang lah kalau macam mana animasi dia. Terus saya cakap nak tahu lebih banyak kan. So sebab kan selama ni sebenarnya Tuan Hilal dah ada mengetengahkan animasi dia, dengan Amin. Tapi bila saya approach tu, dan daripada apa yang saya tahu, belum ada apa plan jangka masa panjang, dan belum ada plan yang betul-betul nak mengangkat nama ni dalam format yang betul-betul besar. So itulah kita semua merancang. Saya tak harus sebenarnya, sebab kenapa saya cerita vision dengan tim saya tu, sebab saya fikirkan balik masa tu tahun 2014, 2015, dan sekarang 10 tahun kemudian kan, dia macam kita berimpian, dan bila Allah bukakan jalan, bukakan rezeki tu, dia rasa macam terharu. Macam kita tak always rasa worthy yang doa kita akan dijawab kan. Tapi bila sampai kat sini, I can't help but feel macam Allah dah tunjukkan jalan. Apa kau nak buat sekarang dengan platform yang ada, dengan apa yang Wow Animation dah buat, dengan kita orang punya track record, saya rasa high time untuk angkat karya Nirnama. Okay, so apa yang kita akan kongsikan hari ni? Like dulu korang ni. Nervous ni. Okay, apa yang kita akan kongsikan hari ni, sebenarnya over the past half a year or so, tim di Wow, sejak saya sembang dengan Tuan Hilal, dan actually itu pun satu cerita yang menarik juga. Sebelum jumpa Tuan Hilal, kita orang pun tak tahu kan Tuan Hilal ni interested ke nak kerja dengan kita orang kan. Kot lah dia bila dah jumpa orangnya angkuh dan sombong ke. Alhamdulillah tak kan. Dan rasa macam sepanjang kita bersembang ni, we can get into alignment. I think kita ngam lah, chemistry tu ada, tolak ansur tu ada, dan sama-sama nak menjayakan benda ni ada. Dan I think kita percaya Tuan Hilal dengan seorang kata pencipta mahakarya dan dengan kebolehan bercerita yang begitu hebat, I think is the right partner lah untuk Wow Animation kita sama. Balik kepada tadi, since dah jumpa dengan Tuan Hilal, dan kita orang dah ada verbal persetujuan, even before kita orang signing announce hari tu, kita orang dah start kerja lah. So apa yang kita orang nak tunjuk hari ni, sebenarnya kita orang buat kat studio tu is development. In case you guys are wondering lah, development ni macam mana, kita orang mencari satu is look and feel. Macam mana kita orang nak cipta rupa IP ni lah. Maksudnya kenapa satu look development tu kita orang study, sebab daripada Wow kita tak nak lah just style yang sama macam Agent Ali. Kita just buat ni nama dan
hasil dia lebih kurang, tapi dia macam Ejen Ali pakai baju Melayu lah kan. So kita nak mencari satu sentuhan yang baru, satu inovasi dan style yang baru untuk Nirnama. Untuk yang satu yang membezakan dia daripada orang kata apa, IP lain dengan dari WOW lah. Yang keduanya, kita sekarang dalam proses nak menghasilkan proof of concept. Proof of concept ni satu video yang kita nak hasilkan, dia mungkin tak lebih 5 minit. Satu scene yang akan menunjukkan lah lakonan suara dalam cerita Nirnama ni macam mana, dia punya fighting sequence dia macam mana, orang kata apa, look and feel dia macam mana. Kalau korang pernah tengok lah masa Ejen Ali dulu, kalau pernah tengok satu video Ejen Ali dia berlari atas bangunan tu, that was kita orang punya proof of concept untuk Ejen Ali. Kenapa sharekan benda tu? Dia mungkin minta bagi chance sikit lah kan. Dia macam, ini yang kita orang tengah buat sekarang. So apa yang kita purpose dia untuk kita hasilkan look development dan proof of concept ni, satu, untuk kita dapatkan feedback daripada korang-korang lah, maksudnya penonton, peminat. Kita pun boleh nak gauge macam mana reaction to this kind of ni. But kedua yang lebih pentingnya is inilah orang kata apa, anchor untuk kita orang nak boleh secure the next step. Maksudnya untuk dapatkan financing, partnership, dan sebelum kita nak boleh menjual Nirnama ni, kita ada material untuk tunjukkan Nirnama ni macam mana akan keluar. Okay? So apa yang kita akan share ni dia macam production diary lah sikit. Kita akan tunjukkan, sebenarnya banyak lah benda yang kita nampak dekat studio tu, tapi kalau nak tunjuk semua, korang tak balik lah sampai esok kan. So apa yang kita akan tunjuk ni is sedikit sedutan. So I nak cerita banyak sangat pun tengoklah kan. So mungkin lepas lepas korang dah tengok nanti, kita boleh buka untuk Q&A lah. Okay? Alright, I think itu saja dari saya for now. Bismillahirrahmanirrahim. lebih baik tempat dunia sekarang.
Alhamdulillah, sebagaimana saya pun speechless. Alhamdulillah. Jadi tanpa membazirkan masa, jadi saya bukalah sesi Q&A bersama dengan Tuan Samah. Jadi siapa ada pertanyaan, bolehlah angkat tangan untuk tanya. Boleh tuan dulu sini. Saya jadi moderator lah. Okay. Jadi siapa ada soalan? Okey, yang topi biru. Ya, awak. Ada. Kita ada satu mikrofon je. Allahu Akbar. Okey, Okey, saya ulang balik. Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya Ann. Saya nak tanya berkenaan dengan story. Ni just eksklusif lah sikit. Ambil part mana dalam ni nama. Yang kedua pasal partnership. Sebelum ni sebab kita ngerti berita Tuan Hilal. So sebab ni banyak filem frameworks banyak terlabasi dengan pihak tersebut. So adakah pihak tim Warriors ada pertimbangkanlah untuk partnership dari segi distribution marketing dengan pihak tersebut? Itu saja. Dan ketiga, adakah dia akan collaborate, akan masuk universe Eternal? Hangat dipertanyakan sama ada kita nak buat siri atau movie. Okay. So jawapan saya, kita akan buat movie. Kita akan buat movie untuk novel yang pertama. Kita plan untuk buat trilogy. So kalau dia kenapa reason for the ni lah, justification, sebab novel tu sendiri dia rich material je. Maksudnya ada banyak benda-benda yang best dalam tu, yang di mana kalau kita nak potong untuk cukupkan dalam satu movie saja, saya rasa banyak sangat benda yang best yang akan terpaksa dicantas keluar lah. Jadi kalau tengok kebetulan juga Tuan Hilal pun bila dia buat dia punya graphic novel tu,
pun sebenarnya pecah kepada 3 kan. So saya rasa elok sangat arc penceritaan dia macam tu. Cuma kita mungkin akan ada olah untuk bagi lagi sesuai untuk setiap movie lah. Maksudnya setiap satu tengok itu memang rasa puas tengok as a movie. So dia akan jadi movie trilogy. Prior to the movie, sekarang ni masih dalam perbincangan. Mungkin tengoklah kita punya rakan kerjasama nanti macam mana. Mungkin kalau ada bajet kita akan mula dengan mini siri sebelum movie. Tapi kalau bajet tak mengizinkan, kita akan terus ke movie lah, dan just focus the effort on marketing. Tapi I think dia sangat sesuai lah, karya ni sangat sesuai, dan untuk level yang kita nak cuba capai ni, it only makes sense kalau kita terus ke movie instead of buat series. Untuk soalan yang kedua, dengan siapa kita akan partnership tu, sekarang saya belum boleh kata. Tapi setakat yang saya dah share dengan Tuan Hilal pun, kita memang ada beberapa site yang sangat-sangat interested, dan ada juga yang very aggressively pursuing lah. So InsyaAllah kita orang akan cuba dapat deal tu sorted dalam tahun ni. Tapi tengoklah, semua ni dia makan masa kan. Tapi once kita tahu, kita orang akan announce lah. Okay, tapi safe to say, I think project ni InsyaAllah very strong possibility dah interest tu dah sangat-sangat kuat. Jadi kita just nak tahu nak structure kerjasama tu macam mana, dan macam mana kita nak move forward lah. Okay. Dan untuk jawab satu soalan lagi, kata soalan hangat tadi, 2D ke 3D? Korang tengok tadi dia macam ni lah, kita akan buat 3D. Okay. Kenapa 3D? Sebab di Wow Animation kita orang 3D lah. Walaupun dalam tim kita orang ada yang boleh membuat 2D, dia belum sampai tahap yang orang kata boleh jadi satu pipeline untuk mass production. Belum cukup orang yang boleh hasilkan benda tu pada kualiti yang kita nak untuk hasilkan the entire series atau movie. Jadi sebab itulah kita orang jalan dengan 3D. Tapi kalau you guys tengok pun, 3D yang kita orang buat ni still macam ada 2D treatment lah. Maksudnya kita akan buat painting style, dan nak cari style yang orang kata lagi tersendiri lah daripada 3D product yang lain. So macam tu lah. Tadi dia ada tanya soalan pasal distributor. I think distributor itulah on partnership tu lah. So depending on partnership mana yang kita jalan, kita akan elak. Tapi I think so far alhamdulillah, dengan kita orang punya track record dengan Asian Ali, InsyaAllah boleh jalan semua. Terima kasih. Jadi ada soalan yang seterusnya, yang pakai topi hitam tu. Assalamualaikum. Ada sebaik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hilal dengan Tuan Sama. Saya Raika dari konten YouTube Haikal Channel 2. Okey, cuma saya nak tanya satu soalan saja untuk Tuan Sama, Tuan Sama dengan Tuan Hilal. Adakah untuk animasi Dinama ni akan ada uji bakat untuk voice actor? Sebab sebab kebanyakan saya tengok dekat TikTok, ramai yang dia tahu ada peminat Dinama ni minat sangat dengan novel. Sampaikan orang nak jadikan watak perempuan lah, watak lelaki, ramai nak test suara. So adakah akan ada uji bakat untuk voice actor ataupun tidak? Itu saja. Sebab bila saya tengok ni macam juga ni cerita ni kan, ada voice actor macam siapa pula lah suara yang ditangkap ni kan. Itu je lah. So ada ataupun tidak, itu je. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Haikal atas soalan. Sebelum saya bagi kat Tuan Sama, sebab Tuan Sama yang patutnya jawab benda ni, tapi saya nak cakap awal-awal dulu, saya tak ada authority dalam memilih voice actor. Jadi kat TikTok semua, Toilah tengok dia ni, Toilah sila pilih dia ni, Toilah sila ambil dia ni, Saya langsung tak ada authority dalam bidang ni, dalam bab ni. Jadi dengarlah jawapan Tuan Sama. Dia siapa ni? Kan tadi ambil nombor 100 ni lah yang kita akan uji bakat. Tak, bukan. Bukan. Memang je. Tak ada. Dia sebenarnya
sebenarnya kita orang, the whole movie ni akan pakai suara saya dengan Tuan Hilal je. Okay tak? Okay, jawapan yang sebenarnya, I think dalam pencarian watak ni, macam mana kata, kita boleh, sebab lah daripada pengalaman kita orang buat pencarian voice talent, kalau kita buka audition yang open, kos dari segi duit dan masa tu terlalu tinggi dan terlalu banyak, terlalu ramai yang kita perlu filter lah. Jadi apa yang saya nak sarankan sebenarnya, sebab sekarang ni dah zaman senang nak share sebenarnya. Kalau you guys boleh buat, nak cuba hantar orang kata apa, kita orang tak perlu nak kena host voice acting voice audition session pun sebenarnya. You guys, siapa yang berminat tu boleh Proaktif. boleh hantarkan ke studio kita orang dekat The Wow Factor at wow.my. Kan Syafiq? Mana Syafiq? Betul? The Wow Factor kan? Kita punya kalau untuk voice. Yes. Okay. Boleh hantarkan, buatlah, ikut kreativiti korang. Korang nak buat video tu just recording korang dengan lighting yang tak best ke, atau korang nak ambil gambar nirnama, lepas tu gambar cendana, korang nak buat watak di tengah berlakon ke apa, gunakan kreativiti masing-masing lah. Tapi pastikan tunjuk suara. Dan kita orang kan, kalau you guys notice lah, pemilihan suara yang kita dah buat setakat ni untuk Ejen Ali, kita ada campur, ada yang kita cari talent yang profesional, yang dah biasa banyak pengalaman buat, ada yang kita pakai orang sendiri sebab nak jimat sikit kan. Tapi ada juga yang kita explore talent-talent baru yang nampak lah bakat dia. Tapi apa yang saya perlu tekankan dalam membuat suara atau cuba audition suara ni, selain daripada the ability untuk buat suara yang best, penting untuk boleh menyampaikan lakonan yang best melalui suara tu. Macam lagi-lagi macam Nirnama ni, dia banyak juga scene-scene yang emotional sebenarnya kan. Kenalah boleh dengar kalau tengah garang macam mana, kalau tengah tenangnya macam mana, kalau tengah sedihnya macam mana kan. Dia scene, kalau korang tengok, kalau korang baca lah Nirnama tu, opening scene dia pun dia dah ada karakter tu tengah menangis kan. So macam mana korang nak sampaikan kan, menangis tu bunyi fake gila kan, dia nanti kita play jadi cringe je. So nak kena sampaikan benda tu dengan best lah. Okay, so I think kalau ada a session yang kita akan open, kita akan announce. Tapi sebenarnya saya mengalu-alukan korang hantar je kan, nanti kita akan reply lah. Sebab dia dah sekarang dah zaman moden, tak perlu lah kita nak buang masa duduk sehari dua hari nak dengar semua orang kan. Korang boleh dengar kat studio je. Macam tu lah. So kepada siapa yang nak buat, make sure korang polish up. And Nirnama ni sebab dia ada kan dia keluar, dia bahas-bahas agama dia. Korang kenalah cara mengaji kalau nak buat suara. Kan Qul Huwallah pun sangat kuat kan. Okay. Terima kasih Tuan Somad atas jawapan. Jadi next question kalau ada, yang topi, semua orang topi yang dapat yang topi biru tu, angkat tangan dulu. Ini bukan select Saya tengok siapa angkat dulu tadi. Saya cuma nak tanya sebab animasi Nirnama ni akan menggunakan fight scene yang mengetengahkan silat. Jadi saya nak tanya, adakah animasi Nirnama ni akan berkolaborasi dengan mana-mana persatuan silat ataupun dia akan secara terbuka saja? Okay, ini antara benda yang actually bila saya cerita pasal development tadi, dia kalau nak diceritakan setiap satu tu banyak lagi. Kalau korang tengok antara benda yang kita study juga is music. Music yang kita orang buat ni is music ni tau, kita orang punya komposer Azri dengan Azri buat. Dia bukannya kita ambil library pakai AI tak. Ni memang kita orang dah start study compose music, macam mana nak buat.
And untuk Nirnama ni, kita orang punya research pun kita orang cuba as extensive as possible lah. Banyak buku yang kita orang study based on recommendation Tuan Hilal juga. Kita orang hari tu even ada buat macam study trip, pergi Melaka, pergi Museum Hang Tuah, pergi Museum Kesultanan Melaka, apa semua ni untuk cuba capture lah as much essence to make it as authentic as possible kan. Bila sampai dekat bahagian silat ni, of course ini juga antara benda yang kita orang pun perlu exploration. Macam bila kita orang bagi dekat tim kita orang, setakat yang kita orang buat ni, dia memang ikut orang kata apa, some research, but a lot of it kita orang goreng sendirilah. Tapi untuk kita nak hasilkan untuk production ni, of course kita akan nak, kalau saya nak kata guarantee akan kolaborasi secara rasmi tu mungkin macam 50-50, tapi kita orang akan cari subject matter expert lah untuk advice as consultant. Mungkin akan cuba dapatkan some people untuk interact dengan kita punya animator, untuk cuba orang kata apa, study dan carikan macam mana kalau kita nak capture essence silat ni lah. Seperti mana kalau kita orang tengok The Making Kung Fu Panda tu kan, dia ada orang kung fu yang akan consult dan mengajar animator ni. I think it will be something like that lah. Dan so far pun kita dah ada identify a few yang dah pernah involved dalam live action punya scene. Cuma kita belum start engaging lah. Tapi ada, we have a couple of groups in mind yang kita akan insyaAllah contact dan kerjasama. Cuma saya nak point out jugalah, Nirnama ni dia walaupun dia ada silat, dia ada unsur-unsur sejarah Melayu apa semua ni, sejarah Nusantara, dia bukanlah, it's still a stylization kan, dia bukanlah 100%. So saya harap tak adalah nanti yang macam ini dalam sejarah dia bukan macam ni. Tak, ini semua inspiration, dia inspired by, jangan dalam silat ini bukan mau silat, it's inspired by silat. It's not going to be macam 100% accurate lah, because all this is still fiction dan orang kata apa, an art form lah, yang di mana kita akan stylize dan characterize benda-benda ni. Okay, jawab soalan. Kalau saya boleh tambah sikit lah pasal silat ni, dalam Nirnama ni kalau siapa yang baca Nirnama tu sendiri, silat dia silat tanpa nama, silat rekaan lah. Basically idea saya datang daripada orang kata apa, silat cekak dan silat apa, kung fu ada Wing Chun punya style. Jadi dia rekaan lah basically. I want to tegaskan dia adalah satu rekaan daripada saya. Jadi mungkin dekat situ banyaklah ruang kreativiti di situ. Tapi memang kita berminat lah ada orang yang nak kata apa, tunjuk ajar dalam bab ni supaya adalah authenticity tersebut. Jadi kita tengoklah peluang-peluang yang ada, insyaAllah. Baik, ada soalan seterusnya yang Abang Baju Hijau ni, yang first time tak ada topik. Nama saya Muhammad Iman bin Norman, pelajar UiTM Puncak Perdana. Saya ada satu soalan. Kita tahu novel Nirnama ni mengangkat tema keagamaan dan menentang ajaran sesat dalam ceritanya. Dan tema-tema ni merupakan sesuatu yang fresh dan juga sensitif, terutama dalam industri animasi Malaysia. So, adakah bagi pihak Wow Animation ia merupakan cabaran untuk mengangkat karya ini dalam bentuk animasi? Soalan yang power, soalan sama. Nak kata, yalah, of course kita, whether kita buat pasal agama ke tak agama pun, saya rasa dia masih mencabar kan. Cuma macam saya cakap tadi, antara sebab kenapa saya percaya kan, dan saya rasa bila saya share dengan tim saya pun orang kata in alignment. Maksudnya kita semua on board untuk hasilkan Nirnama ni, sebab kita orang percaya dalam potensi cerita ni untuk disampaikan lah. Maksudnya cerita tu kita rasa sedap dan patut dibuat dan patut orang tengok. So kalau dia sesuatu benda yang lain dan
orang kata apa, bukan something yang biasa orang tengok. Saya rasa itu sebenarnya satu kekuatan, sebab dalam kita menghasilkan produk-produk animasi atau bukan animasi pun, kita always kena fikir apa yang unik pasal produk tu, apa yang akan membezakan dia daripada apa yang kita dah biasa tengok. Saya faham kalau cakap pasal agama ni mungkin yang ada yang akan sensitif ke apa ke, tapi dari apa yang saya baca, saya tak nampak lah apa yang akan membuatkan orang sensitif, sebab dia bukanlah ada ajaran yang terlalu mengetepikan atau menekan kepada certain golongan sahaja. Dia memang Islam secara menyeluruh. Jadi saya tak, mungkinlah kalau saya tak cukup berilmu untuk detect, tapi setakat apa yang saya tahu, saya percaya dalam kekuatan penciptaan Ninama, dan saya excited sebenarnya untuk nak tengok bila kita hasilkan cerita macam ni, audience macam mana yang kita akan boleh dapat. Jika saya boleh tambah sikit lah, ni pandangan saya. Sebab sebenarnya sebelum bertemu dengan Tuan Osama, saya dalam usaha nak mengangkat Ninama ke animasi, saya dah bermeeting dengan beberapa pihak yang lain. Dan memang ada satu konsistensi isu adalah diorang akan cakap, boleh tak kurangkan Ninama punya Islami. Saya nak tegaskan di sini, saya seorang Muslim, saya takkan malu bawa agama saya di mana-mana karya saya, dan saya nak kalau Ninama ni diangkat ke layar animasi, saya nak Ninama ni ditunjukkan dia solat, dia berzikir, dia baca Al-Quran. Saya rasa sebagaimana kita dan masyarakat dunia dah lama disajikan dengan elemen-elemen agama lain di medan fiksyen, kenapa masyarakat tak boleh terbuka menerima elemen-elemen dan kepercayaan agama Islam? Jadi saya rasa dengan Ninama ini, itulah salah satu usaha kita, kan? InsyaAllah lah, kita cuba, InsyaAllah. Kalau saya nak tambah jugalah kan, masa buat Ejen Ali pun sama juga, ada orang kata kenapa Ejen Ali kan, kenapa macam tak international, kenapa ada karakter tudung, macam mana nak jual. So benda-benda tu saya rasa dah boleh kata macam dia sebenarnya kalau produk tu bagus, berkualiti, penceritaan dia semua, macam saya tak rasa lah mungkin ada golongan-golongan yang betul-betul sangat tak boleh terima benda tu, dia akan tak terima. Tapi saya rasa macam kita punya audience sebenarnya banyak je tengok benda-benda yang dari luar, yang saya rasa jauh daripada kita punya budaya, daripada kita punya value, daripada kita punya agama pun kita boleh layan, pun kita boleh get excited over it. Takkan kita tak boleh get excited over our own kan? Tambahan lagi sikit. Bukan apa, tapi saya cakap Hollywood pun banyak masukkan elemen Islam. Kita ada Miss Marvel, Kamala Khan. Kenapa diorang yang kena buatkan konten Islam untuk kita? Kita orang Muslim, kita lah yang kena angkat. Saya cakap last saya pasal isu ni, sebelum saya buka pada soalan, saya nak cakap satu kejanggalan kadang-kadang bila kita tengok satu animasi, tapi solat pun tak ada, padahal watak dah Melayu, watak dah Islam. Kita semua orang Muslim yang hidup di Malaysia, InsyaAllah kita paling kurang kalau tengok TV pukul 7, ayah kita akan cakap solat maghrib. Tapi kat animasi kita kadang itu pun kita tak nampak. Jadi saya bukanlah nak paksakan pihak wow ni animasi nanti kena Islami gitu. Tapi the element tu tak nak dihilangkan lah. Jadi I willing to orang kata compromise, tapi bukan menghilangkan perkara tersebut, insyaAllah. Jadi itulah dia, insyaAllah. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Ya. Saya Cepul, saya nak tanya berkait dengan pembangunan Wow Animation sendiri dari segi kedua-dua IP, which is Ninama and also Ejen Ali. So adakah pembangunan Ninama ini juga akan membantu korang dalam membangunkan IP-IP korang yang akan datang, yang korang nak bina nanti, dalam dari segi animation style or maybe dari segi talenting semua? Itu dah soalan saya. Okay, terima kasih. I think semua benda yang kita orang buat, dia akan membantu kita orang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah.
Kalau tengok Ejen Ali pun daripada satu musim ke movie, semua tu dia jadi macam another platform untuk kita orang cuba menghasilkan karya yang lebih baik. In fact, untuk New Nama ni sebenarnya kita orang akan pakai software baru yang kita in a way macam kita orang as a team, dia jadi satu platform untuk kita orang berpindah ataupun move to a new platform lah. Jadi kalau tengok cara pembuatan tu, while sentuhan tu masih sama, tapi banyak juga kita orang kena study, relearn the tool untuk be able to execute this lah. So kalau tanya whether this will help, definitely lah. I think in the long run dia akan allow kita orang untuk boleh lagi versatile, lagi agile, and I think banyak juga kita orang sekarang ni tengah study style baru untuk carilah macam mana nak dapatkan look and feel yang lagi lagi menarik dari Ejen Ali, tapi something yang ada sentuhan tersendiri. So setiap IP tu kena ada identity dia lah, kan. To address the elephant in the room, macam kita orang buat gelecek pun kita orang nak buat different kind of vibe. Yang mungkin kalau ada yang nak tanya, gelecek macam mana? Ada gelecek macam mana? Ada. Ini bukanlah review untuk gelecek, tapi ada. Maksudnya kita orang sekarang ni we are moving toward fasa yang kita bukan nak berdiri pada satu IP saja, tapi kita akan boleh orang kata apa, evolve lah into studio yang akan boleh lebih matang dan lagi capable lah daripada sebelum ni. Okay, kita ada dua soalan lagi. Firstly, saya nak tanya berkenaan bila Wow Animation nak menganimasikan drama ni, apakah sasaran rating umur yang akan diorang buat? Maksudnya, contoh kalau macam Ejen Ali, dia rating selalunya yang movie pertama semua umur, yang kedua sama juga cuma PG, dibuat di bersama dengan ibu bapa. Lepas tu yang di drama ni macam mana? Sebab saya tengok yang Min Studio punya animasi dia macam agak, tak adalah, bukan ganas, tapi dia macam sedikit macam darah. Lepas tu kata-kata dia macam agak kasar tapi tak adalah terlalu flat. Dia macam mungkin bukan rating 16 tapi mungkin rating 17. Jadi saya nak bertanya, adakah IP New Nama ni akan menjadi salah satu IP yang lebih dewasa daripada Ejen Ali, yang di mana dia mesra keluarga, dan New Nama mungkin lebih dewasa, dengan yang di Nama pun umur dia bukan Ali macam 12. Okay. Sekian, terima kasih. Alright, terima kasih. Satu lagi soalan yang bagus. Okay, kalau lah you guys dah baca ataupun dah, jadi kalau dah baca novel atau grafik novel New Nama ni, memang agak ganas sebenarnya. Memang agak ganas lah kan, dia punya action, dia jelah ada tikam-tikam, berdarah-darah apa semua kan. Okay, ini pun is satu benda yang daripada awal lagi, bila saya dah start discuss dengan saya punya team, bila masing-masing pun dah baca, dah tengok, is something yang awal yang kita notice dan rasa macam ini something yang kita kena decide lah kan. So jawapan dia yang saya boleh share sekarang ni, kita bukanlah akan membudak-budakkan cerita New Nama, tapi kita akan direct ataupun kita akan hasilkan dia punya scene dan sequence ni in a manner yang kita tak indulge in the violence. If you guys can understand, dia macam kita bukanlah bila dia tikam tu kita akan tunjuk close up dekat perut dia dengan darah macam-macam semua. Tak, dia, kalau saya boleh bagi perumpamaan, mungkin kalau macam you guys tengok Lord of the Rings, dia kan dalam Lord of the Rings tu banyak je bunuh-membunuh, perang apa semua, tapi dia tak indulge in the violence. So pada saya,
itu a very good benchmark dan direction yang kita orang nak target lah. Maksudnya kita bukanlah nak membudak-budakkan, maksudnya instead of bunuh dia pengsankan aja, dia geletek ke apa tak. So semua apa yang berlaku tu masih akan ada, cuma kita akan, macam saya cakap lah, we will direct in a manner yang tak violent lah. Maksudnya kita akan try to make it as friendly as possible. Kalau nak tanya berapa rating tu, itu selalunya bila kita orang dah tunjuk dekat lembaga penapisan baru kita tahulah. Tapi target kita orang mungkin sebab ada bunuh-bunuh ni mungkin 13 lah kot kan. Tapi itulah, dia bukan animasi dewasa yang akan dikanak-kanakkan. Dia just animasi dewasa yang saya harap tak ganas enough untuk make parents tak nak bagi anak-anak tengok lah. Macam tu. Okay, jawab soalan Okay, kita bagi ada dua soalan pasal production. Number one is, dekat sekarang ni dah sampai stage mana dalam production? Adakah dah start buat masa lagi tengah study visuals tu? Second one is, adakah New Nama, walaupun dah tahu painterly freestyle kan, adakah New Nama masih akan incorporate any like 2D animation dekat dalam production dia? Sebab mungkin akan ada budak-budak yang more kepada 2D animation tapi masih lagi nak join production New Nama. So macam mana? Apa dah soalan pertama tadi? Lepas dapat soalan kedua tu aku lupa soalan pertama. Dia tanya dah sampai peringkat mana? Oh, sampai peringkat mana? Okey. Masih study lagi? Kita dalam development orang kata apa, R&D dan development proses ni, I think dia sekali lah, maksudnya kita belum mula production, maksudnya belum ada scene yang kita dah kick off start animate apa semua ni, tapi apa yang kita tengah develop sekarang ni sebanyak mana yang mungkin akan masuk dalam final production lah. Even scene yang kita buat untuk proof of concept ni, dia salah satu scene yang akan ada dalam novel dan movie tu sendiri. So production belum jalan, tapi material yang kita tengah build sekarang, kalau tak ada apa-apa isu, akan proceed sampai final lah. Untuk soalan kedua berkenaan 2D atau 3D ni, saya nak jamin apa-apa tak boleh. Adalah, kita orang internally ada pertimbangan kalau ada bahagian yang boleh buat dengan 2D, tapi buat masa sekarang belum nampak satu solution yang jelas. Mungkin kalau kita nak proceed with 2D, dia mungkin akan spin off kot kan. Macam okay, kalau saya boleh share lah perception saya, sebab saya someone yang run 3D punya studio. So team saya pun, partner-partner saya semua, kita orang ada orang kata apa, kebolehan untuk kawal benda-benda 3D. Jadi bila kita sebagai studio owner nak buat 2D, itu luar daripada kepakaran kami sebagai owner studio. Walaupun dalam team ada yang boleh buat 2D sebenarnya, tapi belum cukup untuk jadi satu pipeline, like I said. So contohlah kenapa saya cakap benda tu luar kawalan. Masa kita mula buat Agent Ali, bila kita nak mula hire team yang ada junior apa semua ni, kita orang sendiri ada kemahiran dan kebolehan untuk train setiap artis yang kita orang hire tu. Kalau lah skill dia tak sampai ke, kita boleh cari solution tu sama-sama. Tapi kalau dekat 2D kan, dia kata apa masalah dia, kita pun melangut je. So sebagai studio owner, you have no control over it. Jadi itulah sebenarnya tadi pun saya first time ada peluang bersembang dengan Amin kan daripada Main Studio. Saya mengharapkan dia akan jadi kita punya industri 2D champion lah dalam tahun-tahun yang akan datang. Sebab bila tengok dia punya hasil tu, memang boleh terasa dia punya membakar tu macam masa kita orang start dulu kan. So rasa macam I think that's the future. Ada harapan yang sangat bright, nampak macam talent makin berkualiti, makin ada skill. Cuma saya harap those yang buat 2D ni boleh come together kan, maksudnya boleh
find each other, come together dan boleh create lah. Maksudnya macam mana kita orang daripada 3D tu tak ada dan kita orang boleh create pipeline, boleh hasilkan apa yang kita hasilkan sekarang. Saya berharap dan berdoa yang 2D kat Malaysia ni macam tu lah. Kepada Tuan Usama, dan terima kasih kepada para pengunjung, para tetamu yang telah memberikan soalan dan soalan-soalan yang sangat-sangat bagus saya rasa pada malam ni. Tapi soalan apa tak jawab? Siapa rasa soalan dia tak terjawab? Ni. Ada satu soalan tadi, macam realize tak jawab tapi dah lupa soalan dia apa. Sorry? Betul. Universe dia adakah akan bergabung dengan Ejen Ali? Tak lah, Tuan Hilal kena tulis lah dia. I think masa sekarang tak ada lagi lah, because macam I say bila kita orang nak create tu, kita macam memang treat all these different IP sebagai identity dia sendiri. Mungkin lah kalau ada crossover promotion ke, kalau dua-dua pihak macam nak kerjasama, boleh diusulkan. Tapi sebetulnya kalau dah korang dah baca tak, ada sekarang dah ada berapa? 8 novel? 5 novel saja, 5. Punyalah banyak, ada berapa ribu page, satu pun tak ada Sin Ali kan. So korang faham lah. Baik, terima kasih kepada Tuan Usama. Jadi saya minta maaf kalau boleh kita nak panjang lagi sesi ni, tetapi PBKL ni ada masa timing dia juga, dan kita pun nak bagi ruang untuk orang, sebab kita orang basically menghentikan jualan, flow jualan untuk event ni. Jadi saya harap korang boleh recoup balik lah apa yang saya jualan terhenti ni lepas ni. Jadi saya minta maaf terpaksa hentikan sesi Q&A, dan saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada rakan-rakan yang telah sudi hadir. Dan sebelum kita menutup majlis kita pada malam ini, kepada yang ada nombor, sila beratur ke kaunter untuk claim hadiah misteri yang telah disediakan. Okay? Kejap, sebelum tu nak tanya, nombor semua habis ke? Habis nombor? Berapa lagi? Tak tahu. Satu lebih yang bagi nombor. Ada bagi satu lebih. Okey, yang dapat nombor, sila claim hadiah anda, kemudian jangan balik dulu. Kepada semua, terima kasih. Maka demikian berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.